Kembali bersama dengan kami Musical Lawak Superstar. Musical Lawak Superstar 5 ini tidak lengkap jika tidak dikuasakan oleh tepukan untuk Ali Cafe. Kopi tenaga ikonik Malaysia dengan kuasa satu cawan satu pentas, confirm gelap penonton semua jadi kau. Baik, sekarang ini kita akan terlebih dahulu umumkan Gempak Superstar of the Week beserta dengan rewardnya. Sebelum kita umumkan antara 5 yang bakal hadir ke atas pentas untuk kita ketahui apakah keputusannya. Penerima Gempak Superstar of the Week ini juga secara automatiknya akan mara ke minggu ke-5, di mana 80% markah adalah pihak juri, 20% daripada hasil undian-undian anda. Dan kita umumkan sekarang ini Gempak Superstar of the Week minggu ini menjadi milik kumpulan Putih, pemenang untuk Gempak Superstar of the Week. Yes, ini dia kumpulan Putih. Dan sudah pasti sekarang ini kita saksikan apakah reward yang diterima yang bakal digunakan untuk minggu hadapan. Dan rewardnya adalah live props. Live props boleh jadi orang, haiwan atau apa saja benda hidup. Peserta boleh bawa seramai dan sebanyak mana live props ke dalam persembahan. Tetapi live props tidak dibenarkan untuk bercakap atau berdialog di dalam persembahan mereka. Sekali lagi tepukan untuk Putih. Dan sekarang saya akan umumkan antara 5 kumpulan yang lawaknya paling sadis malam ini. Kumpulan pertama yang akan dipanggil semula ke pentas untuk kita ketahui keputusan untuk minggu ini adalah Gen Z. Kumpulan kedua yang bakal dipanggil semula ke pentas adalah Lompat. Kumpulan ketiga yang dipanggil semula ke pentas adalah Nanas. Kumpulan keempat dipanggil semula ke pentas adalah Fiona. Dan sudah pastinya kumpulan kelima dipanggil semula ke pentas adalah Jozon. Minggu keempat, satu keputusan. Perlu saya ingatkan kepada pihak juri, anda masih ada lagi satu immunity. Di atas pentas ini kita ada kotak immunity. Jika juri-juri bersetuju untuk menyelamatkan salah satu kumpulan, kotak ini akan berwarna hijau. Jika tidak, akan berwarna merah. Persoalannya, antara 5 kumpulan ini, siapa yang kita bakal saksikan meninggalkan Musical Lawak Superstar musim ke-5. Rata-rata telah melakukan persembahan yang menakjubkan bersama dengan artis-artis jemputan, artis cilik. Diduga dengan segala peristiwa yang tidak diduga. 5 kumpulan ini, siapa yang tidak akan beraksi untuk minggu ke-5? 80% markah dari pihak juri, 20% hasil undian anda. Tetapi
masih ada satu immunity di tangan pihak juri. Digunakan ataupun tidak terpulang kepada pihak juri. Persoalannya, adakah satu penyingkiran ataupun dua? Kita bakal ketahui sebentar saja lagi. Dengan ini kita umumkan yang bakal meninggalkan musical lawak superstar musim ini. Kumpulan itu adalah Fiona. Dipersilakan ke hadapan Fiona. Gabungan yang baru dan juga yang lama. Seperti mana yang anda tahu, sebelum kita sampaikan kepada wakil mereka untuk menyampaikan ucapan, pihak juri, anda ada satu immunity jika ingin selamatkan kumpulan Fiona. Bagaimana? Adakah akan digunakan immunity itu untuk menyelamatkan kumpulan Fiona? Dan perlu diingatkan, hanya sekali saja immunity itu boleh digunakan untuk menyelamatkan kumpulan yang tersingkir. Jawapannya ada terletak di kotak sebelah kanan pentas. Merah atau hijau? Bagaimana pihak juri? Okey, keputusan ni kami buat bersama. So ini kata sepakat daripada semua juri. Untuk Fiona. Tiada immunity digunakan. Bermaksud, inilah kali terakhir kita saksikan persembahan daripada kumpulan Fiona. Berikan tepukan semangat untuk Fiona terlebih dahulu. Dan saya serahkan mic ini kepada saudara Man untuk menyampaikan ucapan. Kami dari kumpulan Fiona mengucapkan ribuan terima kasih kerana banyak mengundi Fiona, dan terima kasih juga kepada Abang Man dan Juan kerana banyak mengajar Alung dalam stand up komedi musical lawak komedi ini. Apapun, terima kasih semua yang mengundi Fiona. Kepada juri juga terima kasih. Sekali lagi tepukan untuk Fiona. Dan kepada kumpulan-kumpulan yang bakal meneruskan perjuangan. Dan kepada anda semua, terima kasih. Tepukan untuk pihak juri, panel, Bella dan juga Zizan. Terima kasih juga penaja utama kita, Ali Cafe. Yang pastinya kita jumpa lagi minggu hadapan dalam musical lawak Superstar. See ya.